Hai, ya, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu ilmu yang sangat berguna untuk anda dalam membuat analisa teknikal. Anda nak mencari direction ke mana kemungkinan ianya akan pergi. Baik. So, hari ini saya nak sharekan kepada anda adalah berkaitan dengan turning point. Harga berada di turning point sebelum. So, apa anda kena buat? So, macam case this one, sebelum ini terjadi, kita melihat ianya berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di sini. Di sini, ianya let's say lah harga berada di semasa ini kan. Let's say lah sekarang ni harga semasa. So kita akan tandakan turning point. Yang pertama kita ada turning point bahagian atas ataupun kita buat turning point A. Satu lagi kita tandakan sebagai turning point B. Okey, kita nak tahu harga akan pergi ke mana. Okey. So kita tanda-tanda-tanda, so kita pergilah melihat dan harga tersebut pergi ke turning point A. Dia pergi ke turning point A, which is apabila dia pergi ke turning point A ni, kita predict, kita assume ianya akan go for upwards direction, which is akan continue naik ke atas lah. Okey. Cuma sekarang ni apa yang anda perlu tunggu ianya retrace. Retrace. Anda tunggulah ianya retrace. Bila anda tunggu retrace, so biasanya anda akan tunggu retrace sekitar, anda akan tunggu sekitar 50% ataupun 60, this one lah, this one lagi cantik 61.8 ataupun 78.6. So anda menunggu ianya retrace ke bawah dahulu dan ianya ada membuat satu bullish candlestick ataupun kita boleh kata reversal candle, ada reversal candle ke direction yang sama, so barulah kita akan participate untuk movement upwards. Tapi lah let's say lah dia jadi macam case sebelum ni, contohlah macam sebelum ni kita katakan uh, dekat sini. Okey, sebelum ni, saya tunjuk contoh sebelum ni. Okey, sekarang ni kan dia kan dah berada di turning point sebelum ni. Okey, dia sini ada turning point bawah, turning point atas kan. Harga tengah-tengah tak tahu kat mana. So, dia pergi ke turning point bawah dekat sini. Which is kita nak kata turun. Tapi kita nak tunggu ianya retrace. Retrace dan membuat apa candlestick bear lah ketika retrace di sini. Tapi ianya tak buat. Instead dia pergi ke turning point atas. So, waktu tu kita tak ada entry apa-apa lah. Sebab tu pentingnya anda menunggu for price action. So, macam sekarang ni, kita in the moment for menunggu price action. Kalaulah nanti dekat sekitar-sekitar sini, dia membuat reaksi untuk ada price action, kita boleh jangkakan ketika itu harga dia dah menjadi macam ni tau. Dia dah menjadi kemungkinan low, kemungkinan dia akan terjadinya low yang tinggi. Low di sini. Dia sebab dah ada reaction kat sini kan. Kemungkinan ini adalah low yang mana low yang lagi tinggi, yang mana itu adalah kemungkinan tinggi ianya boleh pergi semula ke bahagian resistance dan maybe even better higher high. Cuma dekat sini adalah point untuk anda menunggu reaction. Anda dah predict dah. Okey, sekarang ni kita boleh menjangkakan kemungkinan sebab dia dah berada di turning point sebelum, So anda dah sekarang ni dah siap-siap lah. Anda dah ready untuk menunggu for upwards. Cuma ketika mana anda nak tunggu? Anda maybe boleh tunggu di sekitar 50, 61.8 dan anda menanti for price action. Okey? So this one lah. Macam tu je cara anda nak predict. Dia nak pergi ke mana? Atas ke bawah? Anda just wait. Tekan sahaja add alert. Waktu dia dah trigger ni nanti anda monitor lah. Dah monitor lah zone-zone tersebut. Okey? So nanti kita tengoklah apa akan jadi dan saya akan update kemudian di video akan datang. Okey? Dapat sesuatu? Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.